Pagi hari membaca buku, ilmu digali jadi bekalan. Menulis kisah penuh bermutu, menjadi pedoman sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam inspirasi, salam generasi berilmu. Bunga melati, mekar berseri, harum semerbak di taman desa. Saya Auni Sofia datang kemari dari SMK Jukra penuh bangga. Merupakan pelajar tingkatan 5 yang mengambil aliran sains tulen dengan kod sekolah BEA 1065. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku yang sangat menarik dan memberi banyak inspirasi kepada saya, iaitu Arkitek Pelukis Jalanan karya Temit Abdullah. Buku ini mengandungi 352 halaman bercetak dan diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2017. Buku ini bukan sekadar catatan perjalanan, tetapi kisah bermakna tentang impian, perjuangan serta keyakinan terhadap takdir dan perancangan Allah. Buku Arkitek Pelukis Jalanan ini mengisahkan pengalaman penulis dalam mengejar cita-citanya sebagai seorang arkitek di luar negara. Selain itu, buku ini juga sangat dekat dengan jiwa pembaca, terutamanya kepada pelajar yang sedang berusaha untuk membina masa depan. Selain itu, dalam buku ini, Temit berkongsi cabaran yang dihadapi sebagai seorang pelajar di luar negara. Dari kesulitan kewangan, tekanan akademik, hingga dilema antara mengejar kerjaya sebagai seorang arkitek atau mengikut panggilan jiwa sebagai seorang pelukis. Sepanjang perjalanan ini, beliau berhadapan dengan satu persoalan besar. Adakah kita belajar kerana tekanan dan harapan orang lain, atau kita benar-benar melakukannya dengan penuh keikhlasan? Pada mulanya, beliau tidak memahami makna belajar kerana Allah. Tetapi akhirnya pengalaman hidup mengajar beliau erti sebenar frasa itu. Di samping itu, buku ini terdapat banyak pengajaran. Antaranya ialah keikhlasan dalam menuntut ilmu. Sebagai contoh, belajar bukan sekadar untuk lulus dalam peperiksaan, tetapi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, kita juga mestilah berani dalam mencapai impian. Kadang-kadang kita perlu keluar dari zon selesa dan berani untuk mengambil risiko supaya kita dapat mencapai impian yang diimpikan. Secara peribadi, buku ini membawa impak besar kepada saya. Gaya penulisan Temit yang jujur membuatkan saya seolah-olah sedang berbual dengan seorang sahabat yang memahami kegelisahan saya sebagai seorang pelajar. Salah satu bahagian yang paling saya suka dalam novel ini ialah apabila beliau akhirnya memahami makna sebenar belajar kerana Allah. Ia mengingatkan saya bahawa ilmu bukan sekadar alat untuk kejayaan duniawi, tetapi bekalan untuk akhirat. Membaca buku ini bukan sekadar pengalaman biasa, tetapi satu pelajaran yang membuka mata saya tentang makna sebenar ilmu dan kehidupan. Temit mengajar saya bahawa dalam setiap ujian pasti ada hikmahnya. Perjalanan mencapai kejayaan memang bukan mudah, tetapi dengan usaha, tawakal dan doa, segalanya pasti akan membuahkan hasil. Saya percaya bahawa setiap orang mempunyai kisah perjuangan sendiri. Jika anda sedang berasa putus asa atau keliru dalam menentukan hala tuju, buku ini mampu memberi anda semangat baru. Secara kesimpulan, buku ini bukanlah sekadar buku biasa, tetapi kisah inspirasi yang penuh dengan nilai murni. Saya amat mengesyorkan buku ini kepada sesiapa yang sedang mencari motivasi, terutamanya kepada pelajar yang sedang berusaha untuk mencapai impian masing-masing. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.